Ini ke sebab kenapa korang kena beli Yamaha X-Max 250 ni. Tengok video ni sampai habis. Yang first kali dia punya performance. Untuk Yamaha X-Max 250cc ni for sure lah engine dia 250. And dia punya performance tu kan boleh kata padu lah untuk kategori skuter Maxi 250. Kalau korang macam tak nak yang motor skuter cc besar sangat kan, nak macam biasa-biasa kan, motor ni memang mantap lah. Untuk top speed dia pun boleh tahan 150km. Nampak je berat tapi boleh pergi jauh. And yang kedua feature yang menarik yang ada dekat Yamaha X-Max 250 ni. Motor ni dia dah gunakan meter digital lah. Ada 2 meter pula tu kan. Mantap doh. Siap boleh connect dengan wire connect. And motor ni dia dah pakai smart keyless. Untuk full tank dia pun boleh tahan 13 liter weh. Motor ni siap ada ABS 2 channel and ada TCS. Wish, memang mantap. Last sekali, motor ni kan banyak jajan dekat luar sana. So kalau korang nak modi ke apa kan, kau pasang je lah. And kalau nak jual balik pun kan, resale value tinggi kot motor ni. So korang tak payah nak pening kepala lah. Takut motor jatuh harga kan. Tak payah, ni Yamaha kot. So kalau korang berminat dengan Yamaha X-Max 250 ni kan, korang boleh tekan plan kat bio ataupun PM je nombor korang. Nanti kita akan kasih details. And jangan lupa like, comment, share. Follow kita orang untuk video seterusnya.